Biasa untuk 4 meter. Mari nak tunjuk dekat akak apa beza batik lukis tangan dengan kain biasa. Kenapa kalau kain biasa tak muat 4 meter. Okey, akak tengok ni. Dia 4 meter, dia straight panjang. Dia punya design macam ni je fully. Dia fully macam ni je sampai ke habis kain dia. Okey. So kalau akak plus size memang tak muat sebab tailor dia nak potong tu dia susah sikit. Lagi-lagi yang berkaki. Tapi kalau batik lukis tangan, dia nak tunjuk yang ni lah. Dia nak tunjuk yang warna purple ni supaya you all nampak sikit. Kalau yang warna putih tu tak nampak. Akak tengok kalau untuk yang batik lukis tangan. Kalau batik lukis tangan, dia dah buat siap dah. Ini bahagian depan baju dia yang ada diamond lebat macam ni. Diamond lebat macam ni bahagian depan baju you all. Tengok dia nak tunjuk. Ini bahagian depan baju you all ni, dia nak buka kain ni, dia nak tunjuk. Ini bahagian depan baju saja you all. Nampak tak ni? Ini bahagian depan baju you all. So sebelah dia ni, bawa air Milo Okey, sebelah dia ni lengan sebelah kakak. Ini bunga untuk lengan sebelah. Okey, so dia nak pusing belakang. Pusing belakang. Okey, ni bahagian belakang baju akak. Ini bahagian belakang baju akak. Ini bahagian lengan sebelah. Dia nak tunjuk kain dia. Untuk dia punya bunga, kain, baju, lengan semua ada kakak. Okey, so ni dia punya bahagian kain dia dah tanda dah kat ni. Nampak tak ni? Mungkin tak nampak kot. Tak apa, dia nampak. Okey ni you all. Ni dia punya tanda sampai ke hujung ni adalah bahagian kain dia. Dia nak lilit dia punya bahagian kain. Bunga dia depan belakang Nampak tak ni bunga dia? Ni. Ni untuk bahagian kain saja, okey? Ini untuk bahagian kain saja. Nampak tak ni? Aduh, kita tunjuk pendek. Kejap, dia nak tunjuk ke belakang sikit. Nampak tak ni? Ni bahagian kain saja. So, siapa cakap plus size tak muat untuk 4 meter batik lukis tangan, memang salah. Kalau kain biasa, dia macam